Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Nama saya Abdul Halim di channel Velocity Good Shop. Tuan-tuan ingat lutut ni macam tayar kereta kan? Boleh tukar-tukar kat kedai. Bila dah bunyi krok, krok, kerak, kerak, nak solat pun susah, payah. Lutut ni perlukan minyak hitam yang original. Kan? Betul ke? Analogi. Sebenarnya kereta yang perlukan minyak hitam. Lutut tak perlukan minyak hitam, lutut perlukan pelincir. Itu sebab kita kena ambil Omega Guard. Sebab Omega Guard ni dia merupakan anti-inflamasi, antioksidan. Dia boleh membantu untuk melonggarkan, untuk mengelakkan daripada bengkak dan sebagainya. Semudah kita nak solat, kita nak naik tangga, turun tangga dan sebagainya. Selain daripada Omega Guard, kita juga ambil Vivix dengan Resv. Sebab dia bukan ubat sebenarnya, ya. Dia untuk tahan sakit. Tapi dia adalah suplemen. Suplemen basically dia boleh membantu untuk repair sel lutut kita dari dalam. So jangan sampai kena bedah untuk operation keluarkan tumpung lutut. Sebab kalau dia melibatkan pembedahan operation ni sangat mahal kan. So kita nak mengelakkan daripada kos yang mahal sekarang ni. Bolehlah saya bantu bagi lutut tuan-tuan dan perempuan jadi muda balik. So, klik link kat bio untuk mengetahui tentang harga Vivix. Ni adalah Vivix dan ini adalah Resv. Okay, so dua daripada suplemen ni basically dia sangat-sangat membantulah untuk repair sel lutut daripada dalam. Okey, lutut bukan tayar kereta. Okey, terima kasih.